Hampa gila tengok orang Korea. Kenapa? Depa yang buat keluar benda yang perkataan dia tu glass skin. Ramai orang boleh jumpa kulit saya. Ya Allah, hati nak pegang glass skinnya kulit. Asas pada glass skin, first kali, remove sel kulit mati. Remove sel kulit mati. Bayangkanlah kalau muka hang berjelaga jadi glass skin. Takkan nampak pada jauh tu dia seredak. Kalau muka hang jelagat dengan glass skin, takkan kena mengena dengan benda tu. So, asal untuk glass skin, yang ni. Okey, buang. Lepas tu, basic thing untuk glass skin adalah, ni dia. Main nak beritahu main. Glass skin you can achieve dengan produk ni. Ni tak boleh buat main. Abang tu terang. Ni. Ni sunblock dia. Tolong beli. Okey. Ni krim dia. Yang warna pink. Adik-beradik pink dia kan. Saya punya serum saya tak buat balik kan. Pink dia. Wow. Dia punya serum pink tu. Tapi saya lah ni saya dah gila pakai yang ni. Dia punya. Ambok-ambok segala tok nenek ni dia. Saya pakai dia punya retino dulu. Pakai retino dulu. Ataupun pakai yang buang sel kulit mati warna purple saya mana. Aku nak bangun balik ke malas. Okey. Ni. Dua ni. Retino saya pakai waktu malam. Siang saya pakai waktu ni. Lepas tu saya akan pakai dia punya ni. Saya akan letak macam ni. Saya minta mic kampung. Oh, yang ni glass skin. Lepas tu kita cerita pasal spray dia. Ni. Ambil tu. Nampak tak? Jangan risau. Dia takkan. Dah pakai serum, pakai dia. Ni. Nampak calik tu. Bagi. Calik lagi. Ni glass skin. Ni cerita pasal glass skin lah. Bukan cerita pasal jeragat. Jeragat dengan glass skin ada dua benda yang berbeza. Tak ada kena-mengena. Keturunan lain-lain. Nampak? Pasal ada cerita pasal glass skin dulu. Ambak hang aku cojok dulu dengan hidung aku dah. Cerita pasal jeragat dulu. Kalau siapa yang dah settle jeragat, baru cerita glass skin. Ni produk glass skin ni. Asas untuk glass skin. Okey, tolong jah. Ni set dia. Lagi satu yang spray dia. Spray dekat atas malam nak bangun dah. Oh, seriously kalau hampa dapat ni, memang muka hampa gelas satu hari. Hang boleh sembang orang tu kata, aku tak akan listrik lagi. Jangan risau, hang tak akan listrik lagi. Ambil dari aku. Ambil angle pipi aku. Buat apa angle pipi hang? Cerminkan muka hang untuk nak pakai listrik. Oh, sampai lelah begitu. Hang faham tak? Tak faham? Angguk sudah. Hang ni memang lembab sikit. Tu orang kata minum teh lain kali. Tapi takut semut masuk. Okey, okey dah pakai ni beg kuning sekarang.